Okay guys, hari ni aku nak tunjuk cara penggunaan iPad. Guna iPad. Okay, di sini aku ada satu iPad. Aku ada satu iPad. Okay, tunjuk. Okay, memang iPad lah. iPad ni aku nak jadikan second screen kepada MacBook. Nak extend, aku nak extend screen MacBook aku, pindah ke sebelah. Okay. Okay, firstly, korang buka sistem setting dan cari mirror ataupun display. Ni sekarang ni maksudnya aku nak bawa skrin aku ni ke sebelah, sambung extend ataupun mirror pun boleh. Dan dari sini tekan tambah sekiranya belum ada. Dia akan jumpa iPad lah, automatic, dengan syarat iCloud yang sama. Menggunakan Apple ID, contohnya ABC, iCloud. iPad pun menggunakan Apple ID ABC at iCloud. Okay, tekan iPad. Okay, bila dah ada sebelah tu, boleh tekan mirror or extend tu. Kalau boleh letak di atas pun tak apa. Macam aku ada function kat atas ni, mirror or extend tu. Okay, tekan. Okay, function ni kita namakan sidecar. Okay, ni aku maksudnya aku extend nampak? Aku extend ke sebelah. Okay, di sini ada, kita panggil apa yang hitam ni, sidebar. Aku nak hilangkan. Okay, dah hilang. Okay, macam mana dari segi dia punya performance? Okay, so far okay. Contohnya aku nak buka Excel sebelah, aku nak buka Google Chrome sebelah, dia tak ada masalah. Dia tak ada masalah dari segi nak penggunaan inilah extend menggunakan iPad sebagai second screen. Jadi korang boleh try, sekiranya ada iPad, sekiranya ada MacBook dan tak pernah extend screen korang. Jadi lepas ni tak perlulah nak bawa monitor, second monitor, portable monitor untuk extend. Jadi berfungsi lah, at least iPad tu function, tambahan function sidecar untuk mengoptimumkan penggunaan produk iPad korang. Okay, sekian. Jumpa lagi dalam sesi akan datang.